Surah Al-Kawthar ini ramai kita dah hafalkan. Semua kita dah tahu surah Al-Kawthar ini. Iaitu bila mana ra ini tuan-tuan puan sekalian diwakafkan. Inna a'tainakal kawthar. Asalnya ra ini berbaris atas. Bila kita nak wakaf, huruf yang terakhir ini kita kena apa? Kita kena matikan dia. Kita kena sukunkan dia. Bila mana huruf ra itu sukun, kita kena tengok pula sebelum huruf ra ini berbaris apa. Jika sebelum huruf ra berbaris atas dan jika sebelum huruf ra berbaris hadapan, maka kita kena baca tebal. Tebal tu macam mana? Tebal tu bila mana pangkal lidah kita akan terangkat ke atas dan bacaan kita akan tebal. Kalau nipis, yang salah tu dia akan baca macam ni. Inna a'tainakal kawthar. Thar nipis. Thar tebal. Thar tebal. Thar nipis. Yang keduanya, sama juga. Bila mana ra ini bertanda mati sebelumnya berbaris atas ataupun sebelumnya berbaris hadapan, maka kita kena baca tebal. Sama juga dengan ra berbaris atas yang ni, juga kena baca tebal. Sebab tu saya sarankan kalau boleh cari Al-Quran yang ada warna. Cari Al-Quran yang ada warna, mudahlah untuk kita baca. Bila mana ada warna, kita boleh jaga hukum hakam tajwid kita. Yang kedua ini, sad ini juga kena tebal. Sebab sad ini adalah bacaan isti'la. Huruf-huruf isti'la. Bacaan yang tebal. Maka bacaannya akan jadi fasalli li rabbika wanhar. Dan huruf baris ayat yang terakhir juga kena baca tebal. Inna syani'aka huwal abtar. Itu bacaan yang tebal. Okey, jelas kata tuan-tuan sekalian.